Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penganjur dan semua yang uh, hadir. Hari ini saya akan berkongsi secara ringkas satu kajian bertajuk Pendekatan Fiqh Al-Hadis dalam Aplikasi Syariah, satu tinjauan konseptual. Ringkasnya, kajian ini cuba menjawab satu persoalan mudah, bagaimana hadis sepatutnya difahami dan digunakan dalam aplikasi syariah hari ini, khususnya bila berdepan dengan cabaran semasa. Baik, kalau kita perhatikan dalam perbincangan syariah hari ini, hadis sering dirujuk secara direct, terus dan literal. Hadis itu di-mention atau disebut, tetapi konteks kenapa hadis itu disabdakan tidak dibincangkan secara mendalam. Jadi hadis lain yang tidak, dan seterusnya hadis yang berkaitan juga tidak dibincangkan. Maksudnya hadis-hadis riwayat-riwayat lain yang berkaitan tidak dikumpulkan dan dibincangkan. Serta tujuan pensyariatan, kadang-kadang juga kita terlepas pandang, maksudnya mengapa hadis tersebut disyariat ataupun salah satu hukum daripada hadis riwayat tersebut disyariatkan tidak dijelaskan secara uh, detail. Jadi akibatnya kita boleh dapat hukum yang nampak betul daripada sudut teks, tetapi sukar diaplikasikan atau mungkin boleh menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Jadi isu ini jadi lebih jelas bila kita berhadapan dengan perkara seperti teknologi digital, ekonomi baharu, media sosial dan perubahan cara hidup masyarakat sekarang. Jadi kajian ini berasal daripada satu idea utama, iaitu hadis tidak cukup difahami dengan hanya membaca teks dan menilai sanad. Jadi di sinilah datangnya pendekatan fiqh al-hadis, iaitu yang menekankan kefahaman maksud hadis, kita melihat pada konteks dan memahami tujuan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hadis boleh diaplikasikan dengan lebih tepat dan adil dalam realiti semasa. Baik, berdasarkan idea kajian ini tadi, iaitu mencerangkan satu kerangka aplikasi syariah berteraskan fiqh al-hadis. Jadi tujuan kerangka ini adalah supaya kita mudah untuk kita mengelakkan pendekatan kefahaman hadis secara literal, dan untuk pastikan hukum adalah lebih konsisten dan jadikan aplikasi syariah ini lebih dekat dengan realiti masyarakat. Jadi kita bina kerangka ini berdasarkan empat prinsip utama, iaitu asbab al-wurud, iaitu sebab dan latar peristiwa sesuatu hadis disabdakan. Jadi asbab al-wurud ini bantu kita untuk faham adakah hadis itu untuk situasi tertentu atau untuk pada semua keadaan. Jadi tanpa konteks ni, hadis mudah difahami secara literal dan ini boleh membawa kepada salah tafsir dan salah aplikasi hukum. Jadi itulah pentingnya memahami asbab al-wurud. Seterusnya adalah penjelasan antara hadis atau kita panggil jama' wa tawfiq. Jadi kadang-kadang hadis kelihatan berbeza atau seolah bercangkah. Jadi fiqh hadis mengajar kita supaya kumpulkan semua riwayat yang berkaitan, fahami keseluruhannya dan tidak tergesa-gesa untuk memilih antara salah satu saja hadis. Jadi kita perlu gabungkan, kita perlu faham ke semua hadis. Jadi pendekatan ini bantu menghasilkan hukum yang lebih seimbang. Jadi seterusnya adalah pembezaan skop lafaz hadis. Ada am, khas, mutlak, muqayyad, iaitu ada lafaz bersifat umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang terikat dengan keadaan tertentu. Jadi kita perlu membezakan supaya hadis boleh diaplikasikan, tidak diaplikasikan di luar skop sebenar yang dimaksudkan. Jadi penting untuk kita faham lafaz-lafaz tertentu supaya hadis tersebut difahami uh, dengan skop yang benar, bukan di luar skop yang dimaksudkan. Baik, seterusnya adalah prinsip yang keempat, iaitu memahami tujuan pensyariatan. Jadi fiqh hadis menekankan bahawa hadis sering dirujuk tanpa melihat pada konteks asalnya. Jadinya dan juga tanpa menggabungkan riwayat berkaitan dan tanpa menilai tujuan sebenar hukum tersebut. Jadi satu-satu hadis itu, satu riwayat atau satu penceritaan itu mestilah ada berkaitan dengan
tujuan tertentu. Apakah sebenar konteks ataupun hukum yang ingin dibawa pada riwayat tersebut. Jadi perlu memahami tujuan pada hadis tersebut supaya kita tidak memahami hadis secara tujuan hadis tersebut secara literal. Jadi hukum yang akan dihasilkan akan lebih tepat dan lebih praktikal. Jadi paling penting untuk kita memahami satu-satu tujuan hadis itu diriwayatkan. Okey, baik. Seterusnya kerangka ini juga menekankan integrasi antara hadis, qiyas dan maqasid. Jadi integrasi qiyas, hadis dan maqasid ini bermaksud kita perlu menggunakan hadis sebagai asasnya, dan qiyas itu adalah untuk menangani isu-isu baharu seperti ekonomi, teknologi dan sebagainya, dan juga maqasid. Kita perlu tahu apakah tujuan di sebalik sesuatu hukum. Jadi bila gabungkan ketiga-tiga hadis, qiyas dan juga maqasid ini tadi, untuk kita pastikan hukum itu selari dengan tujuan syariah. Okey, supaya ini gabungan ini supaya kita nak hukum yang dihasilkan tu akan lebih berprinsip, praktikal dan juga relevan. Jadi kalau tidak ketiga-tiga ini bergerak sama, maka hukum boleh jadi terlalu kaku, ataupun terlalu longgar. Okey. Jadi antara implikasi utama kerangka ini adalah untuk membantu uh, mengalihkan pendekatan secara literal itu kepada secara kontekstual dan meningkatkan konsistensi keputusan hakim, keputusan hukum tersebut. Maksudnya putusan hukum tu lebih konsisten lah, berdasarkan tujuan hadis tersebut, konteksnya, lafaznya, supaya hukum itu lebih konsisten. Dan supaya menjadikan hukum syariah yang lebih responsif kepada isu semasa, bukan hanya terikat pada zaman ketika Nabi SAW sahaja, dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi syariah bila mana kita menggunakan metodologi yang tepat. Jadi pendekatan ini adalah sangat relevan untuk isu-isu baharu zaman kini, seperti digital, ekonomi dan juga media sosial. Jadi kajian ini menegaskan bahawa aplikasi syariah yang baik tidak cukup dengan rujukan teks hadis semata-mata. Kita perlu kepada kefahaman yang berdisiplin, sistematik, kontekstual, dan perhatian yang tepat, dan kefahaman yang tepat terhadap tujuan pensyariatan di sebalik hadis-hadis tersebut. Jadi fiqh hadis menyediakan kesimpulannya, fiqh hadis menyediakan asas metodologi ke arah aplikasi syariah yang lebih seimbang, relevan dan berwibawa. Jadi supaya kita tidak lari daripada tujuan asal konteks hadis, atau maksud hadis tersebut, atau tujuan pensyariatan daripada satu-satu hadis tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.